Lepas tu ada orang kenal, Cik kau boleh berlakon ke? Saya memang berlakon, saya berlakon teater dulu zaman ni kan. So first drama saya, bayangkan first drama tau, supporting TV3, drama pukul 7, My Lovely Driver. Masa tu pelakonan Trisha Uy dan juga Hisham Hamid. Saya supporting tau, orang kanan kepada Hisham Hamid. Boleh tanya Abang Hisham. Abang Hisham terkejut kat masa tu. Abang Hisham tanya saya kan, nama saya Johan lah, awak tak tahu. Johan, kau biasa berlakon dengan siapa? Berapa kali berlakon? Bang, first time ni bang. First time? Serius lah kata kan. Sebab sejujurnya saya memang kalau saya buat sesuatu, saya tak suka susahkan orang. Saya akan make sure benda tu perfect. So sebagai orang yang first time berlakon, saya tak pernah menyusahkan orang banyak kali take. Usually one take. Everything is one take. Saya memang macam tu. Itu how committed I am. So siapa nak ambil saya berlakon lah Tapi memang macam tu. Saya memang committed gila. So saya memang berlakon cerita drama tu rambut pendek lagi masa tu. So bila dah dapat berlakon tu, saya buat aktivisi, iklan KFC masa tu, iklan Nivea, iklan 5G, internet semua lah macam-macam lah.